Hai, Assalamualaikum, semua sihat. Walaupun diorang ni masuk ikut belakang, lalu ikut lorong. Ada juga yang naik flight lalu ikut immigration tapi lepas. Kakak-kakak immigration tu, abang-abang immigration tu, kan, polis dah senarai hitamkan mereka ni. Yang menyenarai hitamkan mereka ni polis. Apabila dah ditangkap, dah dituduh di mahkamah dan sebagainya, mereka memang dah disenarai hitamkan. Jadi tak boleh masuk lagi. Tapi macam mana ya kakak-kakak abang-abang immigration, orang yang salah ni boleh lalu ikut KLIA, boleh lalu je ikut immigration. Ketuk meja ke? Tembak-tembak lorong ke? Ya. Berapa? Oh, 5,000. Patutlah kalau satu hari ada 4. Wah, banyaknya. Patutlah. Kalau masuk pun dengan cara yang salah, rasa-rasa mereka yang masuk dengan cara salah tu buat kerja apa kat Malaysia ni? Dia buat kerja apa? Kalau kata kerja rumah batu, boleh ke duduk kondo mewah? Boleh pakai kereta mewah? Keluarga daripada negara mereka datang ke Malaysia ni shopping, barang murah tak beli, beli semua barang yang branded. Kaya ni diorang dekat negara kita. Kenapa mereka dekat negara mereka susah, tiba-tiba masuk je dekat negara kita ni jadi senang kaya raya ni? Buat apa? Sedikit ke? Sedikit apa? Oh, macam-macam sedikit je. Kadang-kadang pelik pun dia. Sakit otak fikir. Pemimpin janganlah buat-buat tak nampak. Pemimpin kan cerdik. Pemimpin tahu mereka ni, mereka yang masuk-masuk yang secara salah ni, yang duduk bergaya mewah-mewah dekat Malaysia ni, memang pun terlibat dengan aktiviti haram, aktiviti jenayah dekat Malaysia ni. Dia masuk, lepas tu orang dia juga yang bawa sesuatu tu ikut jalan belakang. Masuk ikut belakang, bawa ikut belakang. Tak tengok ke kalau berita dekat Indonesia tu, jaringan internasional Malaysia diduga sabu-sabu ini berasal dari Malaysia. Betapa buruk